Tapi akhirnya terbuktilah yang buat aduan tu adalah MC. So rakyat Malaysia kena berhati-hati. Takut nanti, nak cakap lebih takut nanti malam ni takut datang patrol car datang ke rumah kan. Ingat, Menteri Komunikasi jangan salah guna kuasa. Henshin. Kita je ini. So kita selesai untuk hari pertama. Masih lagi dalam pemeriksaan utama, belum selesai lagi, belum beri peluang untuk periksa balas. So kita akan datang balik pagi besok untuk pemeriksaan balas dan sambung pemeriksaan utama dulu, kemudian kita akan soal balas. Tapi akhirnya terbuktilah yang buat aduan tu adalah MC. So rakyat Malaysia kena berhati-hati. Takut nanti, nak cakap lebih takut nanti malam ni takut datang patrol car datang ke rumah kan. Ingat, Menteri Komunikasi jangan salah guna kuasa. Terkejut sebab biasanya kalau pengadu ni orang awam lah, rakyat kan. So bila bagi keterangan tadi terkejut lah. Rupanya kerja dengan MC, pegawai MC, yang mana kerja dia memantau dan dia melihat satu kandungan, ini dia pun buat aduan. MC di bawah Kementerian Komunikasi, menteri dia YB Fahmi Fazil, ketua penerangan PKR. Berkenaan ni adalah berkenaan dengan parti PKR. Kalau bukan salah guna kuasa, apa agaknya tu? But it's okay lah. Mereka kerajaan, tapi nak bagi tahu tak ada kerajaan yang kekal. Firaun pun melingkup, Namrud pun melingkup. Apatah lagi Anwar Ibrahim yang tak pernah menang pilihan raya. Jadi ingatan saya kepada mereka, pendapat-pendapat awam ni, jangan bersubhat, jangan komplot, jangan inai orang, jangan ambil hak orang. Sebab pasti tu tak ada kerajaan yang kekal. Sebab penat ni, ngantuk nak balik kan. Jauh ni, besok 9 pagi lagi. Buang masa, buang tenaga, buang duit, minyak, tol. Inilah perjuangan guys. Tapi lawan tetap lawan. Jika takut di lambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Jika takut pada risiko, usah bicara soal perjuangan. Lawan tetap lawan. Kita lawan non-kunyit. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.